Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni aku ada satu amplifier ni. Biasanya amplifier ni guna di masjid surau lah. Okay, untuk kes ni dia tak keluar suara. Kalau tengok dekat indikator depan ni dia warna hijau. Okay, nampak warna hijau. Okay, warna hijau. Okay, untuk model ni A2240 A2240. Okay, dalam dia ada lebih kurang 3 board ni yang power supply dia. Ni untuk input dan juga bahagian output lah. Okay, kemudian ada kipas ni. Ini dah aku dah on lah, tapi kipas ni dia akan off lah. Okay, dia bila dia panas ni dia ada thermistor. Okay, dia ada sensor sini. Bila dia panas dekat heatsink ni, kemudian dia akan trigger kipas ni lah untuk sejukkan heatsink ni, blok heatsink ni. Okay, sekarang ni dia tak keluar bunyi. Biasanya kalau kita ni, aku dah sambung speaker. Okay, dalam speaker ada kat sini 4 ohm ya, com dengan 4 ohm. Ini yang dua ni. Ni aku pakai speaker radio. Yang ni kalau tulis ni 6 ohm. Okay, untuk test lah. Okay, kalau aku letak sini, tangan kita letak sini, ataupun kita ada mic kan, dia tak bunyi lah. Dia tak bunyi. Sepatutnya kalau aku letak sini dia akan bunyi kat speaker tu. Sekarang ni dia tak bunyi. Okay, untuk check okay, macam biasa gunakan multimeter. Okay, ini letak kepada DC lah. Okay, DC volt Okay, DC volt. Okay, kita akan check voltan di pin IC ni lah. Okay, untuk board ni dia akan keluar 34 volt 34.6 volt. Dekat fuse ni aku check output depan fuse. Okay, dia akan masuk ke board yang ni. Okay, dekat IC ni pin nombor 8 12 volt. Kita check sini 12 volt ada. Ni dia 24 volt 24 volt 24 volt. Okay, untuk pin nombor 8 kat sini 24 volt. Pin nombor 1 12 volt. Okay, normal. Kita check ada 2 IC sini untuk preamp. Pin nombor 1 12 volt. Okay, pin nombor 8 24 volt untuk IC ni. Okay, kemudian dekat bahagian sini ada 2 MOSFET kat sini. Okay, 1305 Okay, 1305. Okay, kita boleh check voltan kat sini untuk pin. Okay, hujung sebelah sini biasanya dia akan keluar 0.5 volt. Tapi yang ni dia keluar 0 volt lah. Okay, maksud dia tak ada kat ni. Jadi kita tengok pin yang hujung sekali, pin nombor 1. Pin nombor 1 ni memang dia akan keluar 2 volt lah untuk MOSFET ni. Dan ni normal. Dia ada 2 MOSFET. Untuk MOSFET yang sebelah sini dia kontrol yang sebelah sini, belah kanan ni daripada kipas ni. MOSFET sebelah kiri, bawah sebelah kiri lah. Okay, kita tengok sebelah kiri pula 2 volt ada tak? Okay, normal 2 volt. Okay, normal 2 volt. Dan untuk tengah ni adalah 34 volt lah. Kita check yang ni kosong 0 volt. Yang ni kat tengah ni 0 volt juga. Okay, untuk MOSFET ni sepatutnya bahagian tengah ni adalah 34 volt. Kita check incoming dia yang kabel warna kuning ni.
kosong lah. Maksud dia incoming ni dia tak masuk lah. Dia tak masuk. Okey. Yang kuning sepatutnya ada voltan 34. Okey, kita trace daripada kuning ni. Kita check kat sini konektor kosong kosong. Kemudian di bahagian fuse ni keluar spark ni. Boleh dengar bunyi spark. Zoom sikit sini. Kalau tengok dekat fuse tu yang 20 ni, sebelah kaki lagi tu dah color lain ni, dah tukar color dah tu. Okey, cuba aku ni. Okay, mungkin connection dia dah loose lah ni. Fuse ni dia tak masuk lah kat terminal ni. Dia tak masuk kat terminal ni. Dia sengit Orang dia tahu daripada kilang ni. Okay, sepatutnya dia masuk dalam tu. Dia duduk sebelah macam tu. Patut. Okay. Okay, cuba masukkan balik. Okay, dah tak longgar. Tak ada spark. Okay, kita cuba check 34 volt. Okay, dah ada 34 volt. Okay, kat fuse ni sekarang dah ni ada 34 volt. Keluar daripada fuse ni 34 volt lah. Cuba kita check balik dekat sini warna kuning ni. Dah ada dah 34 volt. Macam mana fuse ni? Kita salah masuk lah. Patutlah dia tak masuk dalam soket dia tu. Okay, aku tak tahu ada AJK masjid yang dah buka ni ataupun dia masukkan tu ataupun daripada masa mula-mula beli lagi. Okay. Ni tahu tak pasti kesilapan dia daripada mana, tapi sekarang ni dah ada dah. Okay. Okay, kita check dekat MOSFET ini tengah ni. Okay, kita check kaki tengah Okay, 1305 check yang tengah ni. Sekarang ni ada dah 34 volt. Okay, untuk bahagian tengah ni dah ada 34 volt. Tadi 2 volt. Sini dah ada 2 volt. Okay, untuk output kat sini kaki nombor 3 ni 1, 2, 3. Okay, sini akan dapat 0.6 volt 0.58 volt. Okay, sebelah sini 0.75 0.575 lebih kurang sama lah. Okay, kalau nak lagi selamat kita setting dia ada variable resistance ni. Kita setting 0.5 sahaja. Cuba kurangkan voltan bias untuk apa? Untuk transistor lah. Nak cari untuk test point dia mana 0.5 ni. Aku takut tershort saja.
Okey, aku kurangkan sikit. Kita letak 0.55 lah. Okey, tak sampai 0.6, 0.5 saja untuk mengelakkan. Okey, resistor ni short lah bila kita guna high signal yang paling tinggi. Okey, jadi cuba kita test.